Compartment box ni aku beli dah lama dah. Kalau korang tengok dah kusam kan, dah berlapuk. Yang bagus sekali ni, korang boleh handle lah. Tujuan dia korang boleh isi macam-macam barang korang. Macam ni aku letak kat dalam bonet kereta aku. Sekarang aku beli lagi, tapi yang ni bersaiz kecil guys. Okay guys, ni dia Kalau yang dulu ni dia full black, sekarang ni kau tengok dia punya design. Dia dah upgrade. Siap ada jahitan lagi, memang kemas lah. Lepas tu kita tinggal buka dan pasang lah. Dia ada velcro strap ni, korang just lekatkan saja kiri dengan kanan ni. Okey, dia akan jadi macam ni. Lepas tu korang lipatkan velcro strap ni, korang lipat ke bawah. Nampak kiri dengan kanan ni. Lepas tu korang naikkan ke atas, kiri dengan kanan. Okey, dah jadi guys. Nampak memang terbaik lah. Ni dia punya penutup. Penutup ni pun korang boleh gunakan velcro strap ni. Okey, dia akan jadi satu compartment box yang cantik, saiz minimalis, design pun cantik. Untuk korang letak dalam rumah boleh, letak dalam kereta pun memang sesuai lah. Macam ni dua kan. Dia ada satu handle kat sini, korang boleh pegang. Jadi bila korang nak keluar kereta tu, tinggal angkat je barang-barang korang tu. Tak perlu nak ambil-ambil satu, korang boleh tinggal bawa je box ni. Macam-macam saiz ada, macam-macam design ada, korang boleh tekan link kat bawah.